Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita makan dulu. Ni breakfast saya. Ubi keledek 1 biji. Kemudian nampak tak? Ni banyak juga fox. Kita simpanlah 1 fox ni. Oke, kita nak makan dulu. Biasa saya makan ubi keledek yang purple tu kan. Yang ni yang warna apa? Orange. Ni saya dah kukus tadi. Tuh. Nampak tak, dia boleh terkopek daripada dia punya skin tu. So yang ni saya nak makan. Kita buang dia punya kulit ni dulu guys. Susah. Alright. Kalau ubi ni, seingat saya kan dia macam banyak serat tau. Tapi tak tahulah, saya macam lebih suka yang purple lah. Maybe sebab dia macam padat. I don't know juga. Right? Nah, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Oh, tuh. Dia punya skin tuh boleh terkopek. Kita coba kopek dia punya skin dulu supaya senang. Nih kita boleh kupas. Right, kita makan. Sedap. Oke, letak lagi. Oh my god, dia macam mencair. Tuh. Sebab ubi ini sebab ubi ini dia baru lepas kukus. So dia punya butter tu melekat, mencair cepat. Sedap. Jatuh. Sedap ah. Kita kupas lagi yang ni. Dia kalau kita kukus sometimes macam kita kukus ni, kalau dia tak berapa masak tu, dia akan ada rasa satu macam apa kita panggil dekat ubin ya, pelat tak juga. Dia rasa macam ada satu apa kita panggil ni, rasa lah. So kalau nak
rebus ubi keledek ni dia kena rebus betul-betul macam tu. Saya tak rasa tu dekat ni ruby yang purple. Saya tak tahulah. Sebab saya tak pernah rasa macam ni kan. Hari itu kan saya kukus dia macam tak berapa nih. So dia ada rasa macam ubi mentah tu. Saya ingat nak makan roti, tapi saya teringat ubi ni. Saya beli dia bila lama dah, tapi belum habis lagi, so saya habiskan. Ini last ni. Next nanti kalau saya mau beli, saya akan beli yang purple tu lagi. Tuh. Yeah. Ada dua lagi. Okay guys, dan saya rasa kenyang makan sebelah ni. Actually dia macam ni, satu biji panjang, saya potong dua, ni setengah, yang saya makan tadi baru setengah. Saya macam kenyang pula. Alright. Okay guys, itu sahaja. Nanti kita jumpa lagi di next video saya. Bye bye. Salam Jumaat. Bye.